Inilah alasan kenapa kanak-kanak lebih memilih untuk berdiam daripada bersuara apabila mereka didera. Dorang ni tak bagi tahu dekat siapa-siapa pun yang dorang ni tengah didera atau telah didera, sebab dorang sendiri pun tak tahu apa yang jadi dekat diri sendiri. Jadi, semua orang termasuk saya sendiri tolong cek kalau-kalau ada tanda-tanda penderaan pada kanak-kanak di sekeliling kita. Ada 4 tanda penderaan pada kanak-kanak. Pertama, penderaan fizikal. Kanak-kanak yang didera secara fizikal akan mempunyai tanda-tanda berikut. Yang pertama, kecederaan yang tidak dapat dijelaskan dengan alasan. Dan yang kedua, masalah perubatan dan pergigian yang tidak dirawat. Yang kedua, penderaan seksual. Penderaan seksual ini agak complicated sikit sebab mangsa akan merasa bersalah dan malu. Sebab itulah penderaan seksual kanak-kanak jarang dilaporkan. Ini adalah beberapa tanda penderaan seksual. Yang pertama, mempunyai sexual behavior yang tidak sesuai. Yang kedua, hamil atau mengalami masalah jangkitan seksual. Dan yang ketiga, mempunyai masalah pada alat sulit seperti kesakitan atau mempunyai masalah berjalan atau duduk. Yang ketiga, penderaan emosi. Walaupun penderaan emosi mungkin tidak menunjukkan sebarang simptom fizikal, ini adalah beberapa tanda yang boleh kita semua perhatikan. Yang pertama, hilang keyakinan diri atau harga diri. Yang kedua, mengasingkan diri daripada aktiviti sosial, rakan atau ibu bapa. Dan yang terakhir, terdesak mencari perhatian dan kasih sayang. Last one, tanda-tanda pengabaian. Masalah pengabaian kanak-kanak sukar untuk dikenal pasti. Ini adalah beberapa tanda pengabaian kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak bersikap acuh tidak acuh. Yang kedua, masalah penjagaan kebersihan diri. Dan yang ketiga, prestasi merosot di sekolah. Jika anda perasan ada kanak-kanak yang menunjukkan tanda-tanda didera, tolong lapor kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di talian kasih seperti yang tertera. Kalau tahu ada kes penderaan seksual pula, wajib lapor kepada polis. Jangan tak lapor, nanti boleh kena denda RM5,000. Ingat, demi kanak-kanak, memang kita kena jaga tepi kain orang. Share video ni supaya ramai yang tahu.